Okay, saya dapat soalan daripada Sarul. Assalamualaikum bang, abang kerja apa ya supaya boleh travel setiap masa bestnya? Okay, ada 4 step sebenarnya macam mana nak travel sepenuh masa. Dan ni saya ambil daripada salah satu buku yang saya baca lah. Dipanggil Deal, D-E-A-L, The Art of Deal lah. So kalau you all nak travel sepenuh masa, boleh gunakan akronim lah, D-E-A-L. D yang dimasukkan adalah definition. So you all kena define apakah kehidupan yang you all nak, macam mana you all nak travel, sama ada cara backpackers ke, ataupun cara dengan berbasikal, ataupun cara naik flight, package dan sebagainya. So you decide apa definition travel yang you all nak. Okay, itu yang pertama. E adalah eliminate. So once you dah decide macam mana you all nak travel, so you kena eliminate apa yang you all dah ada sekarang. Contoh, kalau you all nak travel, banyak perkara yang you all kena give up. You all kena give up keselesaan. So you all kena eliminate you all punya keselesaan. You all kena eliminate kereta besar. You all kena eliminate rumah besar. So mungkin kereta, you kena pakai kereta yang kecil, ataupun kereta yang bayar cash saja, ataupun rumah yang hanya sekadar ada, ataupun waktu saya 2016 tu saya keluar terus daripada rumah sewa, so langsung tak ada rumah. Okay, so eliminate. So you kena eliminate. You kena buat list lah apa benda yang perlu di-eliminate. Okay, yang ketiga adalah A. A adalah automation. So kalau you all tengah kerja sekarang ni, apa yang you all boleh automate, boleh bagi orang lain buat. So you all fokus pada kekuatan sahaja, kelemahan you all automate bagi orang lain buat. Okay, supaya you all ada kebebasan. Yang keempat lah, liberation. Liberation ni adalah kebebasan lokasi. So you all kena cari kerja yang boleh buat dekat mana sahaja. So itulah 4 step. Yang pertama adalah definition, E adalah elimination, dan A adalah automation, yang keempat adalah liberation. So inilah 4 perkara yang saya dah buat sejak tahun 2016 dulu, dan alhamdulillah sekarang ni dah boleh travel secara full time lah. So you all mungkin dalam masa setahun 2 ni susah sikit nak grab 4 perkara ni, tapi perlahan-lahan, jangan laju-laju sangat, pelan-pelan kayuh. So insyaAllah you all akan dapat apa yang you all impikan lah. So saya pun doakanlah anda semua boleh dapat apa yang you all impikan. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.